ASB, tabung haji ataupun emas. Kita nanggah fungsi setiap instrumen pelaburan tu. Okey, yang pertama, apa fungsi tabung haji ataupun ASB? Iaitu, yang pertama, simpan duit lebih selamat berbanding simpan dekat rumah. Jadi tuan-puan, yang pertama, duit dekat sia, kita fokus kepada tabungan jangka masa pendek seperti duit kecemasan kereta rosak, duit otek kereta atau apa-apa simpanan untuk jangka masa pendek kurang daripada 2 tahun dan ke bawah. Simpan duit di sia ada risiko jangka masa pendek dengan pulangan sekitar 4 hingga 5% setahun melainkan risiko diri pun. Okey, kita nanggap emas pula. Simpanan emas adalah yang pertama untuk jangka masa panjang melebihi 2 tahun dan ke atas. Yang kedua, nilai emas lebih terjamin dengan apa jua keadaan ekonomi sekalipun. Yang ketiga, harga emas dalam jangka masa pendek ada turun dan naiknya. Tetapi menurut rekod 20 tahun, harga emas meningkat sekitar 10% setiap tahun. Yang seterusnya, harga emas confirm naik dalam jangka masa panjang disebabkan faktor inflasi dan kelemahan mata wang ringgit. Jadi tuan-puan, mulakan dulu tabungan emas yang pertama dengan serendah RM100 dan engkah target untuk capai 100 gram yang pertama. Ia sebagai tabungan jangka masa panjang dan untuk melindungi kekayaan yang kita ada. Puan-puan si perlu pun pilih nak ni satu. Dua-dua pun kita perlu. Jadi, jom mula simpan emas kini itu. Boleh follow kami, lepas saya chat kami di inbox ataupun boleh isikan detail di back biru di bawah. InsyaAllah kami akan kontak tuan-puan secepatnya.